Industri antibakteria dah mencecah 60 bilion menjelang 2030. Tapi ramai tak tahu, industri mega ni sebenarnya bermula dengan satu doktor yang pada zaman dia dulu, dia ni dihina dan dikatakan gila. Tahun 1847 di Vienna General Hospital, Dr. Ignaz Semmelweis perasan satu benda pelik. Doktor baru habis bedah mayat, terus sambut kelahiran bayi. Dan lepas tu, dia dapati ibu dan bayi tu meninggal. Childbed fever. Masa tu manusia belum tahu apa benda tu bakteria. Jadi doktor anggap benda ni mungkin kebetulan. Tapi Dr. Semmelweis perasan nurse yang tak sentuh mayat, kadar kematian awak mereka jauh lebih rendah. Dia mula syak, mungkin ada benda daripada bilik mayat yang pindah kepada ibu. Dr. Semmelweis paksa semua doktor cuci tangan dengan chlorinated lime solution. Antara larutan antibakteria pertama dalam sejarah manusia. Hasilnya macam mana? Kadar kematian jatuh lebih daripada 90%. Dan benda ni masa tu jadi rekod. Logiknya, hang boleh agak benda ni patut jadikan dia sebagai hero, tidak? Tapi otherwise, doktor mula marah disebabkan benda ni. Mereka rasa hina. Hampa nak kata penyebab kematian tu ke? Hampa nak kata kami ni kotor. Dan disebabkan itu, Dr. Semmelweis dihina. Dia dibuang, dia dibenci. Dan bila dia mati pun, tak ada siapa pun percaya penemuan dia. Walaupun hasil ada. Hanya selepas Louis Pasteur dan juga Joseph Lister buktikan teori bakteria pada tahun 1860, barulah dunia ni sedang. Rupanya Dr. Semmelweis kata tu betul, dan dia sebenarnya antara bapa antibakteria moden di dunia. Dulu manusia terpaksa guna larutan keras untuk jadi antibakteria. Hari ini kita dah ada formula moden, sabun Zahra Aura Bidara daripada Al-Haddad, shower gel mandian antibakteria yang lembut yang menyelamatkan kulit tanpa drama macam 1847 dulu. Kita ada daun bidara, antibakteria semula jadi. Kita ada aloe vera yang bagi melembutkan kulit supaya kulit tak kering. Kita ada daun pegaga, kurangkan radang dengan kuatkan hang punya skin barrier. Link di bio untuk membeli.